Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua JPM yang telah pun membuat tempahan aplikasi automasi pusat sumber sekolah. Jadi di sini saya sertakan video panduan untuk cikgu-cikgu install sendiri aplikasi tersebut. Jadi apabila cikgu telah mendapat pautan ataupun link aplikasi tersebut, cikgu buka browser macam ni. Pastikan akaun yang di sign in adalah akaun sekolah cikgu Pastikan akaun yang di sign in adalah akaun Delima sekolah cikgu So akaun Delima yang boleh digunakan hanya ada dua sahaja cikgu kalau boleh jangan gunakan akaun peribadi lah sebab nanti bila cikgu bertukar so akan jadi masalah lah untuk pindahkan sistem tersebut kepada cikgu yang baru. Jadi biar sistem ini, aplikasi ini dia parking di akaun Delima sekolah Jadi hanya dua jenis akaun sahaja yang tertera, seperti mana yang tertera pada skrin. Hanya dua akaun sahaja, akaun Delima sekolah yang boleh digunakan untuk sistem automasi ini. Jadi cikgu paste, dah dapat link tadi, paste dia dekat sini. Dan tekan enter. Nanti akan keluar automasi PSS sample macam ni. So cikgu pergi kepada copy and customize. Di sini cikgu masukkan nama sekolah cikgu. Contohnya SMK. Masuklah nama sekolah cikgu untuk kategori choose education and training dan copy saja app ini. Tekan copy. Cikgu tekan copy. So tunggu sekejap, dia akan install secara automatik. Baik, setelah berjaya di copy so akan terkeluarlah paparan macam ni. Dekat atas ni ada nama automasi sekolah cikgu. So untuk customization, untuk cikgu customize aplikasi ni yang pertama sekali cikgu perlu tekan deploy ni tekan deploy ni. Tekan move app to deploy state, tekan je. Itu yang proses yang pertama. Kalau ni tips saya, kalau cikgu tak paparan tak seperti yang saya ni, cikgu boleh tekan dekat bahagian ada gambar mata ni, switch to legacy editor. So boleh tekanlah, sudah paparan ni akan berubah. So boleh gunakan inilah untuk paparan yang seperti yang saya tunjuk ni. Seterusnya customization yang kedua ialah cikgu pergi ke bahagian settings. Bahagian settings ni. Dekat sini cikgu pergi kepada theme and brand. Theme and brand, cikgu pergi kepada app logo dan custom. Kemudian dekat sini ada bila cikgu tekan ni, dia akan pergi kepada Google Drive sekolah cikgu. So pergi pada Google Drive. Dekat Google Drive ni cikgu boleh search logo ataupun lencana sekolah. So lencana sekolah tu cikgu upload dulu dalam drive sekolah. Search saja logo ataupun lencana kemudian contoh ni lencana yang ada lah. Cikgu tekan saja contoh ni, double klik saja. Double klik. Kemudian automatically akan nampaklah logo dekat sini. Kemudian cikgu save. Baik. Seterusnya cikgu pergi kepada, nampak tak security belah kiri dia? Security ni tekan. Cikgu pergi kepada option. Option. Cikgu pergi bawah ni, nampak tak require user consent ni? Cikgu disablekan dia. Kemudian cikgu save. Lepas cikgu save yang itu, cikgu buka drive cikgu. Buka drive, tambah je tab kat atas ni. Pilih drive. Pastikan masuk ke drive cikgu lah. Sorry, drive sekolah. Pastikan masuk ke drive sekolah. Dekat situ cikgu cari app sheet. Cari app sheet.
App sheet, okey, data dan nama automasi, ya. Okey, automasi contohnya inilah. Okey, automasi dia ada folder macam ni. Cikgu tekan, double klik. Okey, pergi pada content. Okey, pada content. Okey, dekat sini cikgu boleh tengoklah view macam mana ya. Okey, saya suka view yang macam ni. So boleh nampak kat sini ada macam petak ni. Ni adalah kad ya. Kad ahli. Okey, cikgu double klik yang ni. Okey, double klik yang ni. Okey, pergi pada ni yang tengah ni. Okey, pergi pada tengah ni, cikgu masukkan lencana sekolah. Ya, masukkan lencana sekolah. So kalau ada lencana sekolah, contohnya saya buat contoh upload. Okey, upload from komputer. Okey, contohnya yang ni. Okey. Okey. Dan ni yang pertama, yang kedua. Untuk yang ni cikgu tekan je, klik je sekali. Kemudian pergi pada option ni, table option. Pergi kepada table dan tekan yang ni, center. Okey, itu sahaja. Kemudian cikgu pergi pada yang ni adalah cikgu buat lagi untuk yang dua ni ya, step yang ke-5 dan 6 ini. Okey, so yang ni pun sama, cikgu buat macam tadi juga. Okey, upload. Okey, upload gambar. Yang ni letak dekat tengah. Okey, table tengah. Okey, kemudian yang ke seterusnya, yang ketiga, yang ke-6, new step task 6. Okey, letak sini. Okey, upload from komputer juga, contohlah. Okey, dan yang ni pergi pada table, pergi pada center. Okey, dah siap ketiga-tiga ni. Okey, cikgu tutup je. Tutup. Okey, so cikgu pergi pada automasi cikgu. So automasi cikgu telah pun siap ya. Okey. Okey, untuk nak share pula, macam mana cikgu nak share pautan ataupun aplikasi cikgu ni kepada nak guna dekat laptop ataupun PC lain. Okey, cikgu tekan di sini ya. Nampak tak ada ikon ni? Okey, share. Okey, dekat sini ada share links. Okey, dan cikgu pergi kepada, cikgu ambil yang pertama ni, install on mobile. Cikgu tekan copy. Okey, lepas tu tutup. Dan cikgu bukalah Telegram ke mana-mana ke, cikgu paste link tu di situ, ataupun boleh buka pada WhatsApp ke, paste link kat situ, lepas tu boleh share. Okey, itu saja cikgu. Dan yang lain-lain tu cikgu jangan usik lah ya, takut nanti jadi sistem ni jadi tak betul pula. Okey cikgu, jadi kalau ada sebarang troubleshooting ke, cikgu hadapi masalah ke, boleh WhatsApp saya. Okey, sekian, terima kasih, selamat mencuba cikgu, dan selamat menggunakan sistem automasi pusat sumber sekolah. Sekian, terima kasih.